Selalu kalau nak masak nasi Arab mesti akan renyah and ambil masa yang sangat lama, betul tak? But this time you guys don't worry, kita gunakan sahaja rempah segera nasi Arab Mandy daripada Insaf Food ni. Senang sangat, semua bahan dah disediakan, beras, pewarna, rempah apa semua, arang pun dah disediakan sekali. So jom hari ni kita nak masak nasi Arab menggunakan rempah segera ni. Okay, so ni adalah bahan-bahan untuk kita rebus ayam dahulu. Nanti korang boleh tengok dalam video, Kak Dah akan tulis satu persatu, dekat caption pun ada. So ayam ni kita nak rebus sampailah dia betul-betul empuk. Kemudian nanti kita akan angkat terus dan ketepikan dahulu. Okey, ayam dah empuk elok, kita boleh angkat terus dan ketepikan dahulu. Okey, air lebihan rebusan ayam tu boleh masukkan beras yang kita dah rendam selama 15 ke 20 minit. Kemudian masukkan rempah nasi, kacau-kacau sebati. Kemudian boleh masak sampai dia mendidih. Once dia dah mendidih, dah kering, boleh kecilkan api and masak dengan api perlahan and then tutup. Warna ni korang just letak minyak dan juga air untuk kita sapu dekat ayam dan juga kita nak titiskan dalam nasi nanti. Okey, nasi kita dah cantik elok. Time ni boleh tutup api. Lepas tu buat lubang-lubang, boleh masukkan pewarna tadi. Okey, lepas tu sambung tutup lagi dalam 5 minit macam tu and then buka balik, letak arang, perasapkan, nak letak ayam sekali pun boleh. Okey, bagi dia berasap betul-betul macam tu. Okey, dah siap. Boleh gembur-gemburkan nasi. Cantik elok kita punya kejadian nasi yang memang sedap. Okey, korang kena cuba. Jangan tak cuba. Macam mana nak dapat? Korang boleh tengok dekat beg kuning Kak Dah. Bye!